So saya dah jalankan bahagian saya. Dia ada dia ada tunjukkan this tu yang saya jumpa, saya terima benda ni. Benda ni tak buktikan apa-apa yang bahawa saya kenal dia ke tak. So saya pun tak pernah ada nombor telefon budak tu, dan saya tak tahu menahu berkenaan dengan budak ni. Kalau dia boleh bersumpah secara Suruhjaya sumpah, saya berani bersumpah dengan nama Allah dan sambil pegang Al-Quran yang saya tak kenali dia langsung. So dekat sini saya nak buat piece ni, saya nak jelaskan budak tu saya tak kenal, tapi Cikgu Bat saya kenal. Ini kali kedua Cikgu Bat kenakan saya. Kali pertama tu kes dia kata saya lagakan dia dengan ada blogger pakatan. So kali ni pula dengan kes macam ni pula. Okey, lagi satu poin bodoh dia. Semua tahu kan ini bentuk apa? Dia kata ni WhatsApp. Ni apa? Ni Telegram. Semua orang tahu bentuk Telegram macam ni. Dia kata WhatsApp. Itu pun dah menipu. Macam mana dia boleh kata ini conversation WhatsApp? So saya nak tengok handphone tu depan mata saya nak dia klik Telegram ada username dan nombor telefon. Saya nak klik apa nombor telefon saya, apa username saya dekat dalam 4 orang members ni. Okey? 4 orang members ni. Okey, sebagai seorang Islam kita percaya pada Tuhan. Okey? So depan Al-Quran saya junjung. Okey, saya nak melafazkan sumpah untuk clearkan yang saya memang tak ada kaitan dengan budak tu dan tak kenal dia langsung dan tak ada berhubung pun dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watawahi. Saya Syarul Emarina binti Abu Sama buat sumpah ini di hari Jumaat yang suci bahawa saya tak pernah mengenali atau bercakap atau berhubung dengan Azharuddin Othman atau Abdullah. Kad pengenalan 861-022-465285. Jika saya menipu maka saya akan dilaknat. Okey. Hanya Tuhan yang boleh balas segala ni. Saya leave it to Tuhan. And then saya sekarang ni PC ni saya nak offer pada mana-mana peguam yang nak ambil kes ni untuk saman budak ni. Saya bukan nak mengugut ke apa, tapi ini kenyataan saya pada orang yang berkenaan yang dalam projek ni. This is flowchart. Okay. Saya blogger BN, sekarang pemikir jasa, dan ini pegawai PM. Ini kes saya terlibat dengan mereka dulu. So satu benda saya nak bagi tahu, jangan sampai saya buka mulut. Kalau nak main dengan saya boleh main balik. Itu saja saya nak bagi tahu. Saya tak nak cakap lebih.